Seterusnya kita detail dekat jim. Okey, kita fokus dekat bentuk kepala dia dulu. Satu lagi tips dia, jim punya badan tu dia seolah-olah alif terbalik. Alif ni kan, jim tu lebih kurang dia lebih kurang macam ni lah konsep dia. Cumanya nanti ekor dia kena menipis. Kalau alif dia menebal kan, tapi kalau jim nanti kita kena nipiskan dia. Kepala jim tu pula dia betul-betul sama dengan zuluf alif ni. First buat kepala dulu, buat titik, guna hujung mata pen, buat putaran bujur. Okey, naik ke atas. Biasanya kita fokus sini lebih kurang nisbah dia 3 atau 4 lah. Okey. Lepas tu badan dia biasanya di sini. Tak bucu di belakang, lepas tu dia akan keluar kat sini. Sini kena tebal. Dia tebal di atas, kecil di bawah. Dia terbalik dengan alif ni. Sini letak satu mata pen, nipis. Satu mata pen, lepas tu letak di ujung, tolak ke bawah dulu sambil tegak, sambil condongkan pen ke bawah menghadap ke kanan, baru dia akan jadi nipis. Macam tu. Lepas tu pakai hujung mata pen saja untuk buat dia punya ekor ni. Ekor ni pun kalau boleh, kalau nak cantik dia kena separuh-separuh tu nampak nice, nampak stabil. Sini dia tak besar sangat, dalam satu titik je. Okey.